Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak tukar pemegang pintu ni. Okay, kalau korang tengok dia punya pemegang ni dah rosak. Tengok Tengok. Dia punya ni dah patah. Nampak? Tak function dah. Dekat dalam ni dah patah. Jadi kita akan tukar dengan yang baru lah. Okay, kita akan tukar dengan yang baru. Ini adalah yang baru, yang original punya. Okay, kita akan buka dan korang boleh tengok lah. Dia punya yang original. Dia akan bagi macam ni lah. One set macam ni. Tengok. Okay. Yang ni, dia punya dekat dalam dah rosak. Dekat dalam dia dah patah. Dia punya clip dia lah. Jadi kita akan tukar dengan yang baru. Okay. Pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Kalau tengok iklan tu, janganlah skip, tengok sampai habis, support saya. Saya buat video ni pun korang tengok, korang dah boleh buat dah. Sebab video ni saya ajar A to Z. Senang korang nak faham dan senang untuk korang nak buat. Jadi support saya dengan tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Okay, kalau tengok iklan tu jangan skip. Video dah free kan. Jadi jom kita tukar dia punya pemegang pintu ni. Okay, jom. Okey, untuk tukar dia punya pemegang ni, kita kena buka lah belah sini. Okey, kita kena buka. Cara nak buka dia senang je. Sebelum tu, kalau kau nak dapatkan pemegang yang macam ni, yang original, korang boleh tekan link yang ada dekat bawah. Okey, ada dekat ruangan komen dan juga dekat ruangan description. Ataupun korang nampak dekat bawah ada bag kan, ada bag untuk Shopee, korang boleh tekan dan terus boleh belilah barang ni. Okey, sekarang kita akan buka. Cara nak buka dia senang je. Jom. First kali kita kena buka dekat bahagian sini. Okey, dekat bahagian pemegang ni, bahagian dalam ada satu nut dekat dalam ni. Ada dia punya skru lah. Okey, kita akan buka skru ni. Satu. Okey, lepas tu kita akan buka yang ni. Nak buka yang ni senang je. Okey, nak buka yang ni korang jangan pegang. Pegang macam ni. Lepas tu korang tarik ke atas. Nampak? Dah terbuka. Lepas tu klip ni, okay, ada dia punya klip, korang just tekan je dan tarik. Okay, dah siap lah. Jadi yang ni boleh letak dekat tepi. Okay, lepas korang dah buka dekat bahagian atas ni, kat sini ada dua skru. Okay, ni satu dan dekat sini satu lah. Yang ni kita kena buka. Okey, dah siap. Kita dah siap buka. Okey, lepas kita dah buka yang ni tadi kan, dia punya dekat pemegang ni. Sekarang ni kita akan buka dekat tepi. Okey, dekat tepi kita akan menggunakan tool. Ada satu tool lah. Ataupun korang boleh guna je screwdriver lepir. Kalau tak ada dia punya tool, korang boleh guna screwdriver lepir. Okey, yang ni aku akan buka dan tunjukkan. Inilah barang dia. Okey, inilah barang dia. Yang kita akan guna adalah yang ni. Okey, yang ni lah yang kita akan guna. Okay, kita keluarkan. Kena guna yang macam ni. Untuk item ni, barang ni, kalau kau nak beli, aku akan letak juga link dekat ruangan komen dan juga dekat description lah. Okay, kalau ada bag yang dekat bawah, bag Shopee, korang boleh klik dan terus boleh beli lah. Barang yang one set macam ni. Okay, sekarang kita akan guna yang ni dan kita akan congkel dekat pintu. Okay, sekarang kita akan buka dia punya cover pintu ni. Cara nak buka dia, dekat atas ni dia macam masukkan je. Okey, dia just masukkan je. Dia ada klip dekat tepi ni. Jadi korang kena congkel dia punya klip lah. Dekat tepi ni pun ada, dekat sebelah sini pun dia ada dia punya klip. Dekat bawah ni pun ada. Jadi kita akan cari dia punya klip dan congkel dia punya klip. Okey, jom. Korang boleh tengok dekat bahagian sini. Okey, korang congkel dulu. Okey, korang tengok dekat dalam ni. Okey, dekat dalam ni nampak? Korang nampak Yang tu? Tu dia punya klip. Okey, dia punya klip. Jadi korang kena masukkan. Lepas tu korang kena congkil. Nampak? Ni dia punya klip je. Satu. Okey, dua. Okey, tiga. Okey dah. Lepas tu korang kena buka jugalah.
klip yang belah sini. Okey, korang kena cari dia punya klip dan buka dia punya klip. Okey, kita dah siap buka dia punya klip. Cara nak buka dia, korang just tolak je ke atas. Okey, lepas tu dah siap lah. Kita dah siap buka lah dia punya cover. Sekarang kita kena buka dia punya plastik ni. Okey, dia punya plastik ni korang kena buka. Korang kena tarik. Okey, tarik sikit je. Dah, lepas tu yang ni korang kena congkil. Yang ni korang kena congkil ataupun korang tolak je dekat belakang. Okey, kena congkil sikit. Okey, sebab dekat dalam tu dia ada dia punya skru. Kat dalam tu. Okey, kat dalam tu kalau korang tengok, nampak tak? Ni lah. Ni dia punya skru satu. And then yang dekat sini pun ada satu lah. Ni, yang ni. Yang ni pun kita kena buka sekali lah. Yang tu korang kena guna T saiz 10. Okey, sekarang kita akan buka. Kita akan buka lah dia punya pemegang ni. Okey, kita dah siap buka. Inilah dia punya skru dia. Okey, ni dia punya skru dia. Kita dah siap buka lah. Okey, sekarang kita akan keluarkan dia punya pemegang dekat belakang. Jom. Okey, kita akan keluarkan yang ni. Cara dia senang je nak buat keluar. Cara dia nak buat keluar, yang ni korang just buat keluar macam ni je. Okey, dia macam ni cara masukkan dia. Yang buat keluar je. Lepas tu yang ni dia ada dia punya klip ni. Korang kena kuat sikit. Okey, korang kena buat keluar dia kuat sikit lah. Ni dah patah lah ni. Okey, dah. Kita dah siap lah buka yang lama punya. Sekarang kita akan tukar yang baru. Okey, kita dah buka yang lama punya dan ni yang baru lah. Okey, korang boleh tengok kat sini apa yang beza dia. Korang tengok kat sini. Yang ni dia dah patah dekat sini. Tapi kalau korang tengok yang ni masih ada lagi. Yang dia dah patah. Okey, cara nak pasang dia senang je. Korang boleh tengok dekat dalam ni. Okey, korang buka kat dalam ni. Ni ada besi dia. Okey, ni ada besi dia. Yang ni korang kena buang lah. Okey, korang boleh patahkan dia kalau nak senang. Ataupun korang kena congkil guna screwdriver repair. Korang just congkil je dekat sini. Okey, kat sini korang congkil. Lepas tu korang tolak keluar. Okey, dah siap lah buka yang lama punya. Sekarang kita akan pasang yang baru. Okey, ni pemegang yang baru. Nanti dia akan masuk dekat sini. Okey, dekat bahagian pemegang ni, dia akan masuk dekat sini lah. Yang besi yang ni. Okey, sekarang kita akan pasang dia punya pemegang ni dulu. Cara nak pasang dia senang je. Yang ni. Yang ni korang just masukkan je. Masukkan belah sini dulu. Okey, masukkan belah sini dulu. Okey, korang masukkan belah sini dulu. Masukkan macam ni. Okey, dulukan macam ni. Korang masukkan macam ni. Lepas tu yang ni korang kena tolak sikit. Ni, dia punya ni kena tolak sikit. Okey, tolak sikit ke dalam. Okey, lepas tu masukkan. Okey, dah siap lah. Masuk yang baru. Sekarang kita akan ketatkan dulu. Okey, kita akan ketatkan dulu dia punya pemegang. Okey, kita dah siap pasang dia punya pemegang. Okey, sekarang kita tengok dia punya pemegang dulu macam mana. Okey, jom. Okey, untuk pemegang ni, kalau korang tengok, kita try buka Try buka. Nampak? Okey, dah okey. Sekarang ni kita akan pasang semula dia punya ni. Dia punya untuk pintu ni lah, dia punya lock dia. Okey, kita akan pasang semula. Korang just masukkan je. Lepas tu dekat dalam ni kan, boleh tengok dekat dalam ni. Okey, ni nampak kan, punya besi ni masuk dekat dalam ni. Okey, yang ni korang kena masukkan dekat
dekat dalam. Masukkan. Sekejap. Macam tu lah. Masukkan, lepas tu korang kena tekan lah. Korang tekan sampai dia bunyi klip, dia masuk ke dalam. Okay, cuma korang kena tahan lah sikit. Okay, dekat sini korang kena tahan. Korang kena tahan dekat sini. Lepas tu korang tolak. Okay, korang tolak ke dalam. Okay. Okey, kita dah siap pasang dia punya lock tadi kan. Kalau nak senang, korang pakai je tirus. Korang pegang dia punya besi kat dalam ni kan. Ni dia punya besi ni. Korang pakai tirus. Ni. Korang kepit besi ni. Ni. Lepas tu korang tolak lah. Okey, korang masuk kat dalam ni, masuk. Pegang dia punya besi, korang tolak. Korang tolak sampai dah dia masuk. Tapi kalau nak buat tu, kena hati-hati lah. Okey, kena hati-hati sebab takut nanti patah. Okey, ni kita dah siap. Kita dah siap pasang, korang boleh tengok. Tengok dekat dalam ni, dia dah masuk lah. Tengok dekat dalam ni, dia dah masuk. Dengan dia punya klip dia. Okay, cak tu kalau korang nampak. Dah masuk. Dia dah masuk ke dalam lah. Okay, kita dah siap pasang dia punya besi lock tu. Sekarang kita akan test lah pintu ni. Okay, kita akan test. Kita akan try tutup. Okay, ini kita dah tukar yang baru. Sekarang kita try buka, okey tak? Nah, nampak? Dah okey. Okey, kita dah siap semua sekali. Sekarang kita akan pasang semula. First sekali jangan lupa masukkan getah ni. Dia punya penutup dah siap. Lepas tu tutup semula dia punya plastik. Okey, dah siap tutup. Sekarang kita pasang semula dia punya cover. Cara nak pasang cover ni, first kali korang masukkan dekat belah atas. Okey, masukkan belah atas dulu. Sebab atas ni ada dia punya hook dia lah. Okey. Masukkan dulu belah atas. Okey, bila belah atas ni dah masuk, korang je tekan je. Okey, korang tekan je. Dia akan bunyi klik. Okey, dah siap. Lepas tu dekat dalam ni, korang keluarkan semula lah dia punya wire ni. Okey, keluarkan. Lepas tu boleh skru semula yang dekat sini. 1, 2 dan juga 3. Okey, sekarang kita akan skru. Okey, kita dah siap skru. Kita akan pasang semula dia punya pemegang. Okey, ni dia punya pemegang. Cara dia senang je. Okey, untuk first kali korang kena masukkan dia punya soket dulu. Okey, masukkan dia punya soket. Yang ni korang just masukkan je dia punya klip. Okey, dah bunyi klip. Lepas tu korang jangan letak. Letak dan tekan. Dah. Siap. Okey guys, kita dah siap tukar dengan yang baru lah. Ni yang lama punya, yang dah rosak. Ni dah boleh buang kan ni. Kan, dah tak pakai ni, boleh buang. Okey guys, kalau korang dapatkan barang ni, korang boleh tekan je link yang ada dekat description ataupun ruangan komen. Ataupun korang nampak ada gambar Shopee dekat bawah kan. Ada gambar bag tu, korang boleh klik dan terus boleh belilah barang ni. Yang pasti, korang beli ni yang original punya. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat pada korang. Jangan lupa, jangan tekan button subscribe untuk support saya. Dan kalau tengok iklan, kalau boleh jangan skip lah. Buat video ni memang bermanfaat untuk korang. Dan tak perlu nak hantar kedai, buat sendiri je, DIY je. Jimat pun jimat. Ok guys, pada korang yang mungkin ada soalan ataupun nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Ok guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.